Afiq Fazal dinobat MVP Liga Malaysia Awards 2025-2026, Kuala Lumpur. Pemain tengah Johor Darul Tazim, JDT, Afiq Fazal melakar sejarah peribadi apabila dinobatkan sebagai pemain paling bernilai, MVP, Liga M Awards 2025-2026 buat kali pertama. Afiq merampas anugerah itu daripada rakan sepasukannya, Arif Aiman Hanapi yang sebelum ini memenanginya 4 kali berturut-turut. Pemain berusia 32 tahun itu turut memenangi pemain tengah terbaik. Pemain berusia 32 tahun itu turut memenangi pemain tengah terbaik, hasil prestasi konsisten yang membantu JDT melengkapkan misi kuadrupli musim lalu. Selain Afiq, JDT mendominasi LMA 25-26 dengan 7 anugerah utama termasuk pasukan terbaik. Manakala Ahmad Shihan Hazmi mempertahankan gelaran penjaga gol terbaik buat kali keempat berturut-turut, Bersun Da Silva pula dinobatkan sebagai pemain import terbaik. Manakala Hisco Munoz membawa pulang trofi jurulatih terbaik selepas membimbing JDT meraih 4 kejuaraan. Sementara itu, Faisal Abdul Halim dinobatkan sebagai penyerang terbaik, Quentin Cheng memenangi pertahanan terbaik, manakala Haziq Coach Eber meraih pemain muda terbaik. Safawi Rashid turut mencuri perhatian apabila memenangi kasut emas Liga Super tempatan selepas meledak 13 gol musim lalu.